Assalamualaikum. Hassan Zamsidi ingin di rumah di belakang kami yang telah berjaya kami siapkan. Rumah ni berkeluasan 1554 kaki persegi, terdiri daripada 4 bilik dan juga 3 bilik air, 1 laundry area. Okey, rumah ni berada di Bandar Mas Kota Tinggi, berkonsepkan unsur-unsur tropical Scandinavia. Okey, so yuk kita review sebelah luar pula. Okay. Kita tengok design ni, ini adalah dia dinamakan unsur konsep Scandinavia, mana bentuk shape dia adalah bentuk macam kubah A. Jadi dia straight daripada bawah sampai ke atas, nampakkan unsur ni lebih moden dan ala-ala Europe punya style. Okay. So ini adalah tingkap dia. Sebelah sini kita bagi berkeluasan 6 kali 8 kaki tinggi, 3 daun boleh buka. Di samping itu juga kita nak tambahkan unsur-unsur ni lebih menarik. Kita buatkan line casing ni daripada bawah sampai ke atas ada 3 line. Jadi dia tak kosong, nampak menonjol daripada jauh. Okey, kita review pula sebelah sini pula untuk bilik pintu masuk utama. Di mana pintu masuk utama kita bagi kemasan di beranda ni mozaik saiz 1x2, ada 2 tona warna, 1 putih dan juga 1 warna hitam supaya nampak menonjol dia punya ciri-ciri unsur dia, seni dia. Okey, juga kita tak lupa ada tiang roman kiri dan juga kanan, ada 2 unit berukuran 1 kaki 1 kaki, tinggi 10 kaki. Okey, di mana di luar ni kita sediakan juga tingkap berukuran tinggi 4 kali 8 kaki supaya nampak lebih mewah. Di dalam pakej ni kita sediakan juga pintu safety door, kita bagi juga owner pilih, kita bagi free FOC. Okey, kita tengok pula sebelah dalam pula. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita masuk dengan kaki kanan dulu supaya nampak berkat daripada rumah ni. Okey, di mana ini adalah ruang tamu berkeluasan. Tutup dulu pintu. Okey, keadaan dalam ruang tamu, di mana ruang tamu ni berkeluasan 14 kali 18 kaki. So ruang ni agak luas untuk keluarga yang mana ada tetamu datang dalam 2 keluarga, insya-Allah cukup. Okey, untuk kemasan lantai pula kita sediakan mozaik jenis 2x2 warna krim cerah. Owner yang pilih satu rumah. Okey, dan tak juga kita lupa untuk dalam ruang tamu ni kita sediakan L-box, ada 6 unit lampu dan juga kipas satu yang ada lampu. Ketinggian daripada paras lantai ke siling berukuran 10/8 kaki, hampir 11 kaki, agak tinggi walaupun panas cuaca, tapi habunya tak turun ke bawah, masih dalam keadaan sejuk dalam rumah ni. Okey, ini adalah bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga dan juga ini adalah bilik keempat. Tapi sebelum kita pergi bilik keempat, ini adalah ruang keluarga yang mana menghadap keluar ada pintu sliding 3 daun tinggi 8 kaki, termasuk juga orang kalau mana keluarga-keluarga ada anak-anak nak main kat luar, boleh kita tengok daripada sebelah dalam saja, kita nampak view sebelah luar sampai ke jalan seberang sana. Cantik, mantap. Kita tengok bilik yang pertama, bilik master room. Jom kita masuk. Okey, inilah bilik master berkeluasan 16 kali 14 kaki. Mana di sebelah dalam ni satu tingkap yang besar kita bagi supaya nampak keadaan lebih mewah. Untuk unit ni, bilik ni kita sediakan 4 poin lampu, 1 kipas, plug point kita sediakan 2 game dan juga plug aircon kita sediakan 1 poin. Bilik master ni kita sediakan juga, tak lupa ada attach dengan toilet. Ini adalah toilet bilik master. Di toilet bilik master, kamera masuk. Okey, untuk bilik master ni, bilik airnya kita sediakan mozaik ni dinding sampai ke ceiling, ketinggian supaya nampak macam ala-ala hotel. Dia ada pun 2 tona warna, 1 hitam dan juga warna 1 putih untuk honeycomb. Nampak cantik kan? Okey, ada 1 tok hang dekat atas ni. Tak lupa juga supaya air circulation lebih lancar. Toilet jenis toilet duduk one piece. Untuk sink kitab ni owner yang beli kita pasangkan. Dia nampak cantik macam ala-ala hotel. Untuk shower set dalam bilik tandas ni kita sediakan basic, dan kecuali untuk water heater owner beli kita pasangkan. Okey, untuk setiap tandas bilik air kita bagi pintu bifold bercorak marble, cantik. Jom kita tengok yang seterusnya, bilik kedua, 3 dan juga bilik keempat. Okey, inilah bilik kedua. Bilik kedua ni berkeluasan 12 kali 16 kaki. Okey, yang bilik kedua, 3 dan juga 4 keluasan sama, cuma bilik yang kedua ni di attach dengan toilet, jadi dia makan keluasan toilet sebahagian. Ini adalah toilet bilik nombor 2 berkongsi dengan toilet bilik yang ketiga. Dia sharing. Jadi untuk unit dalam ni sama saja dengan setiap tandas yang kita bagi, bilik master dan juga tandas luar. Unit ni sama, mozaik sampai ke ceiling. Tandas jenis lantai dia mozaik jenis kotak warna hitam dan juga putih. Kita nampakkan ala-ala English. Untuk sink kitab owner beli, water heater owner beli, kita pasangkan. Tandas jenis tandas untuk jenis one piece, nampak modern. Okey. Kita tengok bilik yang kedua dan juga bilik ketiga sama. Ini bilik yang ketiga dan ini adalah bilik yang keempat. So actually dia sama saja saiz dia. Ruang dia sama, cuma dia berpusing-pusing. Rumah ni boleh pusing, banyak ruang kita boleh masuk. Ruang sana boleh masuk, ruang sini boleh masuk. Jadi dia boleh lalu banyak tempat. Jom kita tengok. Ada yang special kat sini, adalah ruang pemisah pintu antara ruang tamu, ruang keluarga dan juga dapur. Kalau masak, so, takut udara, bau-bau dia, wangian dapur tu masuk ke dalam ruang tamu, dia bagi tutup. Okey, ini adalah ruang duduk dan juga attach dengan toilet. Ni ruang duduk kalau nak sembahyang. Okey, kita tak payah tunjuklah cara nak ambil duduk, biasa semua tahu. Okey, ini adalah tandas. Tandas unit ni sama semua dengan bilik air 1, 2, 3, tandas jenis one piece, sinki, tub, orang beli semua sama. Unit ni sama. Untuk pintu tandas kot bifold. Okey, jom kita tengok sini, ruang sini pula. Ruang sini adalah
ruang kitchen, dapur. Mana office bos besar, dua tuan rumah ni dekat sini. Tabletop jenis L shape, ada dua tonal warna, kaki dia warna hitam, atas dia warna cream. Jadi nampak ada dua tonal warna, mesti nampak mewah sebab dia pakai dua unsur color. Dan juga tak lupa juga untuk backsplash kita bagi jenis honeycomb, jenis kotak-kotak macam madu lebah, ini sarang. Okey. Okey, tak lupa untuk tingkap jenis casement kita tolak keluar. Ada 3 daun, 2 kali 6 kaki panjang. Di sini kalau boring-boring kita boleh tengok keluar. Ada pintu sliding door, ada lubang ni. Kalau lepas makan tunggu nasi nak tak nak masak, kita boleh ambil udara dekat sini. Nampak mantap, cantik kan? Okey. Okey, ini ada lagi satu ruang yang kita belum kongsikan. Ini adalah laundry, pintunya itu sliding. Ini adalah laundry area. Mana kalau nak masuk baju, kadang-kadang takut orang daripada luar nampak, kita suruhkan tutup pintu, kita buka. Lagi segan dan takut kalau orang nampak, boleh tutup, buka, tutup, buka. Ada orang kita buka. Okey. Okey, kepada kawan-kawan semua, tak lupa juga di sini ada pintu safety door, boleh menghadap keluar. So udara boleh masuk tuan. Sini boleh masuk, situ boleh masuk. Angin circulation memang mantap. Memang untung orang duduk kampung, tuan puan. Okey, kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, jika ingin membina rumah, boleh deh hubungi saya. InsyaAllah saya akan advise, bantu tuan-tuan, puan-puan dapatkan harga yang minimum, desain yang menarik, cantik dan menarik. Pastinya melekat di hati, insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.